Kopi aku pun dah habis Kalau macam sebelum ni korang tengok aku ada pernah guna yang Robusta tapi aku macam tekak aku macam dah macam tak terasa sangat nak minum yang Robusta tu. So sekarang aku punya kopi yang aku pilih adalah Vietnam. Untuk Vietnam ni rasa dia macam mana aku nak cakap dia rasa dia lebih acidic tau. Macam korang kan kalau macam yang tak suka rasa kopi yang terlalu bold, tapi korang nak yang pahit tapi tak nak yang terlalu bold kan. So Vietnam ni antara yang aku boleh suggest daripada Mister ni kan. Sebabnya dia rasa dia memang acidic dia acidic yang bukan jenis acidic sampai korang pedih perut ke apa. Tak ada, dia biasa je rasa dia. Tapi boleh lah macam korang nakkan kopi yang pahit, sedap bau. Kalau kopi baru buka ni kan, bau dia memang sedap ni bentuk kopi dia. Nampak? So kepada yang macam contoh hari ni tak minum kopi lagi, mungkin korang tengok ni pun korang dah segeram kan. Okay. So kepada korang yang nakkan biji kopi yang bagi aku rasa dia pahit dan acidic, taklah terlalu bold, so boleh try yang Vietnam ni daripada Mister. Okay. So kalau korang nak dapatkan, korang tengok je dekat bawah.